Assalamualaikum bang. Okay, so kita dari Wikongsi Team hari ini nak datang untuk buat testimoni dengan abang tentang itu hari abang warded sebanyak 82,000 kan. Abang warded kat mana itu hari? Dekat Hospital Ampang Puteri. Ampang Puteri. KPJ Ampang Puteri. So sebelum tu nak tanyakan abang nama? Okey, nama saya Muhammad Al-Ba'ari bin Ghazali. Saya bekerja sebagai instruktor elektrikal dekat di Seremban, di Rawang. Saya isteri kepada Muhammad Al-Bari. Okey. Nama saya Nurul Hazikin binti Samsul Akmal. So abang berapa lama join Wikongsi? Saya mula masuk Wikongsi pada tahun 2023 dan 12 memang. Okey. Hingga sekarang baru 3 tahun lah. 3 tahun lah. Okey. Dalam 3 tahun ini abang tahu tak sudah bayar lebih kurang berapa? Saya kira average saya kira dari lebih kurang RM75 sebulan saya bayar. Okey, 75 saja lah. Mampu milih juga kan? Ya, mampu, memang sangat mampu milik lah. So sebelum ni abang ada ambil apa perlindungan ke, macam cover dan insurance ke? Sebelum saya dapat maklumat Wikongsi, saya sebelum ni ambil daripada Okey. tapi oleh kerana masa tu dia ada peningkatan kos, harga makin mahal kan, 300 sebulan. Saya pun kebetulan kawan lah recommend ni Wikongsi, dia kata cuba yang baru. Okey. Dan saya pun terus bertukar lah. Faham. Okey. So selepas tu abang itu hari macam mana berlaku aksiden? Okey. Masa tu saya ada satu tugasan jabatan office pergi ke Ampang. Maghrib saya pergi, tiba-tiba saya terbabah seorang masa naik motosikal. Dan bila terbabah tu saya sedar-sedar tangan saya patah, jari dengan bahu, dengan tulang rusuk. Masa tu sakit, saya tak tahu patah. Banyak bahagian juga. Banyak 3 bahagian. Lepas tu masa duduk dekat situ kena tu, ada orang awam lah tolong hantar saya dekat hospital KPJ. Yang paling dekat lah masa tu pergi. Okey. Lepas tu bila dah masuk baru kita dah tahu patah 3 tempat. Patah tulang rusuk, patah bahu dan patah tangan. Apabila abang pelaku aksiden, akak rasa macam mana? Sebenarnya semasa suami insiden tu, saya belum kahwin lagi dengan suami. Okey. Belum lagi. Tapi saya rasa syukurlah suami masuk. Lepas tu tak lama suami pun accident. Okey. Akhirnya boleh guna dan apa? Wikongsi lah. Wikongsi. Okey. So warded berapa lama? Audit tu 11 hari saya kena. 11 hari? 11 hari. Okey. Hampir 2 minggu juga. 2 minggu. So dengan perkhidmatan everything rasa okey lah. Puas hati lah. Saya sangat puas hati lah. Sangat. Lagi satu bila saya kena masuk dekat KPJ tu, paling kurang saya rasa saya tunggu setengah jam je untuk dapatkan surat cover letter kan, Wikongsi. Okey, Hanya setengah jam saya tunggu. Setengah Lepas tu jam. terus dia kata boleh masuk lah. Kadang-kadang I order kat restoran pun 40 minit. Setengah jam sudah boleh order. Kira okey dah kan? Lepas tu yang kedua pula saya teruja, saya rasa bila masuk tu tanpa bayar deposit apa-apa. Okey. Terus je masuk. Okey, Saya kata. sangat baik juga. Ya. Selepas abang boleh dapat guna benefit Wikongsi, abang rasa macam mana? Lepas pada saya memula, saya rasa first saya ambil Wikongsi masa tu dengan bayaran bulanan saja, RM40 sebulan. Saya pun rasa betul tak betul memula kan, terfikir lepas tu 1 juta perlindungan. Murah sangat lah. Murah sangat, saya tak logik. Tak apalah, saya bayar juga dulu. Bila kena, bila saya dah masuk hospital, bila dah guna pakai Wikongsi, barulah saya rasa benda ni betul. Bukannya scammer apa semua kan. Lepas pada tu terus saya masukkan adik-beradik saya semua, anak-anak semua saya masukkan. Berapa ahli keluarga semua? Sekarang masuk anak-anak saya 7 orang masuk. 7 orang? Dan Okey. family Akak pun ada join lah? sudah ada Okey, join. Alhamdulillah. Abang ada apa nak bagi sesiapa kat masyarakat ke atau kawan-kawan ke, sesiapa yang belum join Wikongsi atau tidak ada perlindungan? You ada apa nak bagi mereka macam nasihati ke? Untuk kawan-kawan ataupun mana yang belum ada perlindungan insurans ni, Wikongsi adalah paling reliable sekarang ni, paling murah dan paling efektif lah pada saya. Dengan tak ada bayaran lah setakat ni masuk itu hari kan. Dan lagi satu murah. Dan, itulah saya rasa mana yang tak ada daripada berbeza dengan insurans luar, tak adalah semurah Wikongsi. Faham. So abang pun ada sharekan Wikongsi dengan kawan-kawan semua? Ya, saya pun bagi lepas pada saya kena ni, bila dah dapat claim dengan mudah, dengan senang, saya kata masuk order pun senang, saya tu promote pada kawan-kawan. Okey. Terus saya jadi bantu ejen jugalah macam tu. Okey. Adakah mereka macam dalam wordings of Mak Saleh punya wordings, too good to be true punya fikiran tak?
Mula-mula masa tu dia orang kata betul ke sejuta ni dengan bayaran RM40 mungkin tak percaya kan. Bila saya dah kena, saya tunjuk bil, baru dia orang percaya. Lepas tu terus ada yang masuk, adik-beradik saya pun ada yang masuk. Ini pun memang katalah cabaran untuk berkongsi juga. Selalu kita buat sharing RM40. Okay, orang ingat tadi petang makan lunch pun RM50. Sekarang RM1 juta boleh cover pergi swasta, hospital dan juga boleh cover pergi klinik juga kan. Okay, so sebelum kita end, abang nak ada apa nak bagi berkongsi tahu ke? Macam contoh nak terima kasih untuk berkongsi ke? Okey, saya syukur sangat-sangat sebab selepas masuk berkongsi ni, dan saya nak ucapkan terima kasih lah pada semua ahli-ahli berkongsi kerana benda ni membantu saya lah. Pada seluruh warga Malaysia dan kawan-kawan mana yang belum ada pelan pelindungan medical card ni, saya rasa berkongsi adalah yang terbaik untuk kita adakan, kerana bil ditanggung sampai tanpa ada deposit pun masa tu kena kan. Dan juga paling murah lah di Malaysia setakat ni yang saya buat kajian. Kerana sebab masa saya kena average saya bayar hanya RM75 sebulan. Sebulan saya buat average kalkulator saya lah. Okey. Dan dapat cover untuk bil ini sebanyak RM82,000 kan? Ya. Berapa kali abang sudah pakai untuk berkongsi punya? Ini kali kedua. Kali kedua? Ya, untuk tahun yang kedua. Okey. Saya kena. Tahun pertama tahun 2024, bulan 5, tahun kedua yang kedua tahun 2025 bulan 12 gitu. First ni adalah sakit ke atau accident juga? Accident juga. Dua accident. 40. Masa bil pertama RM42,000. Kedua kali KPJ Ampang, KPJ Seremban. Kali kedua RM82,000 di KPJ Ampang Puteri. Okey. So saya ucap terima kasihlah pada ahli-ahli berkongsi kerana sama-sama membantu. Berkongsi mantap.